Rin, sejak 2 menjak ni aku perasan kau selalu batuk. Dah berminggu-minggu dah. Suara kau pun makin lama makin lemah. Kau okey tak ni? Aku pun tak tahulah. Setiap malam aku batuk sampai susah nak tidur. Badan pula cepat letih. Tapi aku ingatkan batuk biasa je. Sebab tu aku tak ambil serius. Rin, batuk yang berpanjangan bukan perkara biasa tau. Tambah pula kau sertai dengan badan lesu dan susu berat. Aku rasa kau patut jumpa doktor sebelum jadi lebih teruk. Okey. Adik, duduk jap. Adik, ibu dengar kamu batuk hampir setiap malam. Ibu perasan kamu semakin kurus dan selalu berpeluang waktu tidur. Kamu tak beritahu ibu dari awal ke? Adik tak nak buat ibu risau. Lagipun adik cuma demam batuk biasa je. Tapi sekarang adik sendiri dah sebadan adik makin lemah. Kesihatan tak boleh dipandang ringan. Esok kita pergi ke klinik. Okey. Lebih baik kita tahu puncanya daripada kita terus menekan-nekan. Okey, Bu. Boleh cikgu duduk? Let's go. Rin, cikgu perhatikan kamu semakin kerap batuk. Dan lepas tu kelihatan Rin tak fokus dalam kelas. Terima kasih cikgu sebab ambil berat pasal saya. Sebenarnya ibu dah janji nak bawa saya pergi jumpa doktor esok. Bagus, jangan berlengah. Penyakit yang dikesan awal lebih mudah dirawat. Rin, berdasarkan simptom dan pemeriksaan yang telah dibuat, kamu disahkan menghidap tuberkulosis paru-paru. Penyakit ini disebabkan oleh bakteria yang boleh merebak melalui udara dalam badan awak. Doktor, adakah penyakit ini berbahaya? Saya takut jika tidak boleh sembuh. Jangan risau, tuberkulosis boleh dirawat dan disembuhkan sepenuhnya jika kamu makan ubat mengikut jadual selama beberapa bulan tanpa henti. Disiplin dalam rawatan sangat penting. Sekarang baru aku sedar jaga kesihatan tu yang penting. Kalau aku terus abaikan batuk aku tu, lebih teruk aku. Kami pun gembira kau dapat rawatan awal. Lepas ni kalau kau ada sakit apa-apa, tolonglah inform dekat orang yang lebih dewasa. Okey? Okey, weh. Okey, seperti kita tahu, tuberkulosis bukan sahaja penyakit yang perlu ditakuti, tetapi perlu dirawat dengan betul. Jika mengalami batuk lebih 2 minggu, segera dapatkan pemeriksaan kesihatan. Sokongan keluarga dan orang sekeliling amat penting untuk membantu penyakit sembuh. Saya harap pengalaman saya ini dapat membuka mata semua orang tentang menjaga kesihatan. Tuberkulosis Boleh dicegah, dikesan awal dan dirawat. Jaga kesihatan. Lindungi semua!